dan salam Malaysia Madani. Saya Afrina Nordamia daripada Nusbati SMK Sri Perak. Pada hari ini, saya berpeluang untuk menemu bual bersama Cikgu Hilmi selaku pengurus program Hari Sukan Negara bagi tahun 2025. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Seperti yang dapat kita lihat pada pagi ini, pelbagai aktiviti sukan secara berkumpulan telah diadakan untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Bolehkah Cikgu kongsikan sedikit tentang objektif utama sambutan Hari Sukan Negara di sekolah kita pada tahun ini? Baik, terima kasih saudari Afrina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, objektif Hari Sukan Negara peringkat sekolah, di mana kita ingin melihatlah ataupun memupuk pelajar supaya bergiat aktif, bergiat aktif dalam sukan dan di samping kita memupuk perpaduan di antara pelajar serta memastikan setiap pelajar SMK Sri Perak ni sihat daripada segi fizikal dan juga mental. Baiklah Cikgu, terima kasih atas perkongsian yang amat bermakna. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sofia dari Nusbati SMK Sri Perak. Bersama saya hari ini Puan Hajah Nuzarina selaku penolong kanan co-curriculum SMK Sri Perak bersempena dengan kem eksplorasi tahun 2025. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Cikgu, apakah harapan Cikgu kepada peserta kem eksplorasi tahun 2025 ini? Saya Puan Hajah Nuzarina berharap para peserta yang mengikuti program kem eksplorasi ini dapat melaksanakan aktiviti dengan penuh minat, penuh kesungguhan, dapat menjana kreativiti dan juga pemikiran kritis dalam menyertai sebarang pertandingan yang akan dijalankan nanti. Terima kasih Cikgu di atas perkongsian dan harapan yang sangat bermakna. Semoga kem eksplorasi tahun 2025 ini mampu melahirkan murid yang berdisiplin, berdaya saing tinggi dan bersemangat.